السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. نقول بالله التوفيق. الحمد لله، شكر قدر الله عز وجل بتوفيقه وبإذنه. Kita dapat bertemu malam ni menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad pada muka surat 206 jilid yang ke-7 di kitab terjemahan lah. Baik, kita masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan isu ar-radha' atau ar-radha'ah, berkenaan dengan susuan, bayi susuan ataupun ibu susu, family susu, kan? Jadi maknanya susuan terhadap orang dewasa, maknanya dia mengharamkan ataupun tidak, kan? Yang asalnya susuan tu asalnya untuk baby lah. Tapi berdasarkan hadis Sahlah binti Suhail, dan isteri kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu anhuma, dan juga berkenaan dengan Salim maula Abi Hudzaifah, bekas hamba Abi Hudzaifah yang jadi macam anak angkat lah kepada Abu Hudzaifah yang keluar masuk dalam rumah Abu Hudzaifah. Jadi bila bukan mahram ni susah lah bagi Sahlah untuk jaga aurat dia, kan? Jadi dia tanya Nabi SAW, Nabi kata ardi'i, kan? Nabi kata susukan dia tahrumi alaihi, kan? Ardi'ihi tahrumi alaihi. Nabi kata susukanlah dia, kamu akan jadi haram pada dia. Jadi dia haram bernikah dengan kamu lah. Mana begitu, kan? Ini hadis yang disebut yang kita baca dulu dalam Sahih Muslim, kan? Hadis Sahlah binti Suhail ni. Jadi maknanya jadi perselisihan yang agak besar lah berkenaan dengan adakah itu khusus bagi Salim ataupun bagi keluarga Abu Hudzaifah. Yang namanya ada Abu Hudzaifah, Sahlah binti Suhail dan Salim maula Abu Hudzaifah tu, adakah khusus bagi itu ataupun dia umum untuk semua umat Nabi SAW dalam perkara susuan inilah, begitu. Baik, kita tengok ya. Kita menyambung bacaan tentang hujah lah. Hujah mereka yang mengatakan penyusuan orang dewasa dapat mengharamkan pernikahan. Maknanya pendapat yang menyokong, yang mengatakan bahawa kalau seseorang wanita itu dia menyusukan lelaki dewasa, dia bagi susu badan dia, maksudnya dia perah dalam mangkuk ke dalam botol ke apa ke, dia bagi orang tu, dia makan, dia minum susu badan dia tadi selama 5 kali lah, kan? 5 kali susuan, maknanya dia dah jadi mahram, begitu masuk dia. Ini hujah-hujah mereka yang berpegang dengan pendapat ni lah. Di antaranya adalah Aisyah lah radhiyallahu anha. Jadi sini kita baca, tengok muka surat 206. Dia kata, mereka berkata di antara perkara yang menunjukkan hal itu bahawa Aisyah Ummul Mukminin, ya, perempuan yang paling faham di antara umat ini, ya. Jadi dia afqahu nisa'il ummah, dia adalah afqahu nisa'il ummati hiya allati rawat hadha wa hadha, ya. Beliau lah yang meriwayatkan kedua hadis tersebut.
Hadis mana? Hadis apa nama? Hadis Salim, ya apa nama? Hadis Sahlah binti Suhail, dan hadis apa nama? Inna radha'ata tuharrimu ma tuharrimu wiladah. Ya. Itu ar-radha'a min al-maja'ah. Itu di antara apa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis dalam yang kita baca dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang kita baca dulu. Yang Aisyah diriwayat dari Nabi SAW. Nabi kata, innama radha'atu min al-maja'ati. Hanya saja penyusuan itu yang mengharamkan itu adalah daripada akibat kelaparan lah. Dia dalam keadaan dia lapar tu, dia minum tu sampai kenyang. Minum sampai kenyang, 5 kali kenyang, maka dia tak sepertinya berturut-turut. Mungkin selepas hari 2 hari, tak kisahlah. 5-6 kali ke, 5 kali ke, ataupun 5 kali sehari ke, dalam 5 hari ke, 5 minggu ke, tak kisahlah. Kan? Jadi, radha'ah tu dalam keadaan dia tu lapar. Dikira dihitung hukum susuan itu apabila dalam keadaan dia minum tu dia lapar. Itu maksud dia. Hadis Aisyah yang riwayatkan kedua-dua hadis inilah. Ya. Sebab tu apa nama? Innama ar-radha'atu minal maja'ati. Itu hadis dia. Kemudian begitu juga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis Sahlah binti Suhail, isteri kepada Abu Hudzaifah, kan? Hadis tu, dan Aisyah dia berpegang dengan hadis tu. Jadi maknanya hadis ini dia tidak saling bercanggah antara hadis yang pertama tadi, kan, innama radha'atu minal maja'ah, dengan hadis ini, hadis Sahlah binti Suhail ini tidak bercanggah antara kedua hadis itu. Jadi manakala bercanggah, nasihat Aisyah dia akan tinggal satu hadis, akan beramal dengan satu hadis. Tapi maknanya dia tetap berpegang dengan kedua-dua hadis tadi lah. Jadi maknanya di sini kita baca, kan, tengok, kan. Dia kata hanya saja dia baca hadis, kan, sekiranya menurut beliau ni Aisyah lah. Aisyah, kan. Sabda Nabi SAW, hanya saja penyusuan dikarenakan kelaparan, bertentangan dengan hadis Sahlah yang Aisyah juga meriwayatkannya. Tentu beliau tidak akan mengambil hadis Sahlah dengan risiko meninggalkan hadis yang langsung disampaikan padanya oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW saat itu berubah wajahnya ketika Rasulullah tengok di dalam rumah dia ada satu laki-laki. Aisyah kata, ini saudara saya, saudara susu saya. Ya. Jadi apa nama, hingga Aisyah dia kata, ini adalah saudara laki-lakiku. Ini maksud dia saudara sesusu saya. Itu maksud dia. Mereka berkata, telah dinukil melalui jalur sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah lah. Biasa tu maksudnya pernah memasukkan kepadanya laki-laki dewasa. Ya, sahha annaha kanat tudkhilu 'alayha al-kabira idza arda'athu fi hali kibrihi ukhtun min akhwatiha ar-radha' al-muharram. Okay? Itulah dia. Jadi dia kata dia pernah memasukkan kepadanya seorang lelaki dewasa jika orang itu disusui setelah dewasa. Ya, orang tu dah besar dah, umur ke 20-an, 20 lebih, 30 lebih. Jadi dia nak Aisyah nak jumpa, dia nak tengok Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah suruh dia menyusu daripada saudara-saudara Aisyah ataupun anak-anak saudara dia yang ada susu badan. Jadi mana supaya apa? Supaya dia jadi anak saudara susu lah, ataupun cucu saudara susu. Okey. Dengan penyusuan yang mengharamkan pernikahan. Itulah dia. Jadi kata Ibn Qayyim di sini rahimahullahu taala, dia kata, kami bersaksi dengan persaksian atas nama Allah, ataupun mereka yang menyokong pendapat ni lah. Persaksian atas nama Allah Taala, memastikan suatu kepastian yang akan kami pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Jadi kepastian yang kami berpegang padanya ni, kami akan bertanggungjawab di akhirat nantilah. Di sini pendapat mereka berpegang dengan pendapat ni. Sungguh Ummul Mukminin radhiyallahu anha tidak akan menghalalkan tirai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana dia dilanggar oleh mereka yang tidak halal melanggarnya. Maksudnya kalau orang tu tak halal masuk, Aisyah takkan benar akan masuk. Itu maksud dia.
Jadi Allah SWT tidak akan memperkenankan perkara itu di tangan Siddiqah, putri kepada Siddiq radhiyallahu anhuma. Seorang yang disucikan kehormatannya daripada atas langit yang 7 kan. Turun surah Al-Bara'ah tu kan, yang melepaskan Aisyah daripada fitnah orang-orang munafiqin di Madinah tu kan, dengan Safwan bin Mu'attal tu. Jadi Allah sendiri yang sucikan dia. Allah sendiri yang turunkan ayat Al-Quran tadi, sebagai pembebasan dia daripada fitnah yang dilakukan oleh puak munafiqin tadi. Sehingga ada di kalangan orang Islam juga yang cakap dengan benda perkara yang tertentu, maka mereka dihukum sebat lah. Qazaf, hadul qazaf. Allah Ta'ala telah melindungi peribadi mulia ini, radhiyallahu anha. Menjaganya dengan ketat. Membentenginya dengan kokoh. Aisyah radhiyallahu anha tadi kan, Allah jaga dia. Allah Ta'ala memberikan penjagaan. Wa qad asamallahu subhanahu wa ta'ala dhalikal jinab al-karim. Kan? Itulah dia. Walhamyal mani'. Jadi Allah Ta'ala dan pemeliharaan secara langsung. Serta membelanya dengan wahyunya dan kalamnya. Jadi Al-Quran lah. Allah membela Aisyah radhiyallahu anha dengan Al-Quran. Itulah dia. Jadi mereka berkata, mereka yang menyokong pendapat Aisyah ni lah, yang orang dewasa bila menyusu daripada wanita tu dia akan jadi anak susu pada wanita tu lah, orang dewasa. Kalau kadang-kadang memang tak ada khilaf lah, baby tak ada khilaf lah, ni masalah dia orang dewasa, tu ada kekhilafan. Jadi mereka berkata, kami meyakini dan memastikan, memberi penjelasan, memberi persaksian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bi anna fi'la Aisyah radhiyallahu anha wal aqr, bahawa perbuatan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah yang benar, al-haqqu. Okey, wa anna radha'al kabir, dan bahwasanya menyusui orang dewasa yaqa'u bihi min at-tahrim, ini berlaku pengharaman itulah, wal mahramiyah ma yaqa'u bi radha'is saghir, maknanya sebagaimana berlaku susuan itu kepada kanak-kanak baby, maka ia juga berlaku pada orang dewasa, hukum dia sama. Itulah dia, kan? Cukuplah bagi kami ibu kami, kata mereka yang berpegang pendapat ni lah. Dia berkata, wa yakfina ummuna afqahu nisa'il ummati 'ala al-itlaq, memadailah bagi kami ibu kami, ibu orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang paling faqih di kalangan umat ni, umat Nabi Muhammad SAW secara mutlak lah. Sebab tu dia kata di sini kan, dan beliau biasa berdiskusi dalam masalah ni dengan isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Isteri-isteri Nabi yang lain tak setuju dengan pendapat dia, tapi dia ada perdebatan dengan mereka. Wa qad kanat tunaziru fi dhalika nisa'ahu sallallahu alaihi wasallam, dan dia pernah berdebat dengan isteri-isteri Nabi ni yang lain, macam Ummu Salamah apa semua tadi kan. Dia tak boleh jawab. Walam yujibnaha bighairi qawlihinna, dia tidak dapat menjawab hujah Aisyah itu, melainkan dia hanya kata, jawapan dia apa? Ma ahadun dakhala alaina bitilka radha'ah, tidak ada seorang pun yang masuk menemui kami dengan susuan dewasa. Susuan maksudnya bila mereka dah dewasa, mereka menyusu daripada saudara-saudara kami, anak-anak saudara kami, kemudian mereka jadi mahram kami, tak pernah berlaku, kata isteri-isteri Nabi yang lain. Itu ialah. Jadi itu tak jadi dalil. Itu tidak menjadi dalil. Wa yakfina, kata mereka, fi dhalika annahu madhhab ibn ammi nabiyina, dan dia adalah madhab sepupu Nabi kami SAW, iaitu Ali bin Abi Talib. Madhab Ali radhiyallahu anhu juga. Wa a'lamu ahli al-ardi 'ala al-itlaq hina kana khalifatan, dia adalah manusia yang paling mengetahui, paling alim dalam agama waktu itu ketika masa dia jadi khalifah. Itulah dia. Dan dia juga madhab Al-Laits bin Sa'ad. مذهب الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي
yang mana Al-Imam Asy-Syafi'i menyaksikan dia. Menyaksikan dia bahawa Laits bin Sa'ad ni lebih tinggi faqihnya daripada Imam Malik. Padahal Imam Malik tu guru dia. Ya syahida lahu bi Asy-Syafi'i annahu kana afqah min Malikin. Ya. Jadi dia kata apa nama? Kata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Laits bin Sa'ad lebih alim fiqh daripada guru dia itu Imam Malik. Tetapi murid-murid dia tidak menyebarkan mazhab dia. Kata Syafi'i, ini kata Imam Syafi'i sendirilah. Hanya saja para murid yang tidak mampu menebarkan ilmunya. Jadi mazhab Laits bin Sa'ad ni, dia macam tertanam di dada zaman macam itulah. Tak. Orang tak sebut-sebut. Yang disebutnya mazhab yang 4 ni yang terkenal, padahal mazhab ni bukan 4 je, berpuluh-puluh mazhab kan. Lebih dari 40 mazhab. Betul, ulama-ulama kibar besar-besar ni kan. Tapi mereka tidak ada murid yang menyebarkan mazhab mereka. Murid pun tak ramai yang nak sebarkan mazhab tadi. Jadi dihilang macam tu je lah. Ini juga mazhab bil Laits bin Sa'ad kan. Bahawa radha'ul kabir yahrumulah. Kemudian kata Ibn Qayyim di sini, ini juga adalah mazhab Atha' bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Atha' tabi'in Atha' bin Abi Rabah yani. Seperti disebutkan oleh Abdul Razzaq dari Ibnu Jurayj, dari beliau, dari Atha' tadi lah. Imam Malik menyebutkan dari Az-Zuhri, sesungguhnya beliau ditanya tentang penyusuan orang dewasa. Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang penyusuan orang dewasa. Maka beliau berhujah dengan hadis Sahlah binti Suhail sehubungan kisah Salim Maula Abi Hudzaifah. Itulah dia. Abdul Razzaq berkata, Abdul Razzaq As-San'ani lah, dalam kitab Musannaf dia berkata, Ibnu Jurayj mengabarkan kepada kami, dia berkata Abdul Karim mengabarkan padaku, sungguhnya Salim bin Abi Ja'ad Maula Asja'i mengabarkan padanya bahawa dia bertanya kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, seraya berkata, aku ingin menikahi seorang perempuan yang telah memberiku minum air daripada air susunya. Pada saat aku telah dewasa, aku menjadikan hal itu sebagai ubat. Dia kata, jadi mana susu badan orang tadi, orang jadikan sebagai ubat. Dia kata, aku buat ubat susu tu, minum. Jadi aku nak kahwin dengan dia, boleh ke tak? Maka kata Ali radhiyallahu anhu, jangan nikahi dia. La tankiha wa nahahu anha, dan dia melaranglah lelaki tersebut daripada menikahi wanita yang pernah menyusukan dia itu. Ini jelas kan? Kemudian kata Ibn Qayyim, mereka itulah salaf kami dalam masalah ini. Yang ini pendapat ni kata. Salaf ni generasi yang mendahului kami lah. Yang berpegang dengan pendapat ini. Itulah nas-nas kami seperti matahari, baik dari segi akurasinya, dari segi kesahihannya maupun ketegasannya. Itulah dia mazhab kami, kata yang kumpulan ni lah. Baik, mereka berkata dalil kamu lebih paling tegas adalah hadis Ummu Salamah. Maksudnya ni mereka berhujah dengan mereka yang kata radha'ul kabir tak jadilah, susu orang dewasa tak jadi. Ini dia jawab. Dia berkata, dalil kamu paling tegas adalah hadis Ummu Salamah. Itu. Yani tarfa'uhu, yang dia marfu'kan hadis itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia angkat hadis itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi bersabdalah, la yuharrimu min ar-radha'i illa ma fataqa al-am'a'a fi sadyi wa kana qabla al-fitam. Jadi tidak mengharamkan daripada susuan itu melainkan apa yang mengenyangkan perut lah, daripada puting. Puting itulah puting susu kan. Daripada puting susu tu.
Dan ia berlaku sebelum penyapihan lah, sebelum putus susu. Jadi mereka kata fama asra'ahu. Kan? Hadis ini sangat jelas. Sangat jelas hadis ini. Lau kana saliman min al-illah, kalau dia terselamat daripada penyakit illah. Lakin hadha hadithun munqati'un. Akan tapi hadis ni dihukum sebagai terputus. Terputus dhaif lah. Tapi Syekh Al-Arnaud rahimahullah taala dalam kitab dia, kitab apa nama tahqiq dia lah. Tahqiq kita dalam ma'ani dia kata apa? Dia bantah lah. Dia bantah yang kalau dikatakan hadis ni dhaif, dia bantah. Dia kata apa? Hadhihi da'wa mardudatun ala qailiha. Dia kata Syekh Al-Arnaud rahimahullah, dakwaan ini tertolaklah kembali kepada yang bercakap tadi. Kembali kepada dia, tertolak, tak diterima, dipulangkan kembali hadis apa nama riwayat tu kepada dia. Kan kembali kata hadis dhaif. Fal hadis muttasil al-isnad, kata Syekh Al-Arnaud. Kalau tengok footnote bawah tu kan, tengok footnote bawah tu. Hadis sanad dia berhubung. Sahihun ala syart asy-syaikhain. Ia sahih di atas syarat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Sahahahu ghairu wahid min al-a'immah, kata Al-Arnaud rahimahullah, telah mensahihkannya tidak seorang lah daripada para imam tadi, para ulama. Fa inna Fatimah bint al-Munzir kana sinnuha 14 aman. Dia kata adalah Fatimah binti Munzir, dia umur dia 14 tahun ketika Ummu Salamah meninggal. Dia kata ini dia jawab baliklah apa yang disebut Ibn Qayyim di sini, dia terputus kerana ia berasal dari riwayat Fatimah binti Munzir daripada Ummu Salamah, padahal dia kata ia tidak mendengar, Fatimah binti Munzir ini tidak mendengar riwayat pun daripada Ummu Salamah sebab dia lebih tua dari 12 tahun daripada Hisham suaminya. Kelahiran Hisham pada tahun 60 dan kelahiran Fatimah pada tahun 88 Hijrah. Adapun Ummu Salamah wafat pada 59 Hijrah. Saat itu Fatimah masih kecil, belum baligh. Macam mana dia boleh ambil hadis daripada Ummu Salamah, budak kecil? Bahkan Fatimah tidak pernah dengar satu riwayat pun daripada bibi bapaknya. Padahal dia berada dalam pengasuhannya, sebagaimana ia sempat mendengarkan riwayat daripada neneknya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhum. Itulah dia. Jadi hakikat dia hadis ini sahih lah, kata Syekh Al-Arnaud rahimahullah taala. Baik, kita kembali ni kan, beratas tadi lah. Program yang ke bawah tu, muka surat 208. Mereka berkata, apabila seorang alim yang bijak mencermati perkataan ini, lalu menimbang antara ia dengan perkataan yang membatasi penyusuan, mengharamkan pada 25 bulan. Ada kata 25 bulan. Atau 26 bulan, atau 27 bulan, atau 30 bulan. Ada fatwa-fatwa ni kan. Atau pendapat-pendapat lainnya yang tidak memiliki dalil daripada kitab Allah Ta'ala atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula perkataan seseorang di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka jelas baginya perbezaan antara kedua pendapat. Beda, jelas lah. Itulah dia. Jadi dia kata di sini, inilah akhir. Pijakan kedua kelompok dalam masalah ini. Ini akhir dia. Barangkali orang yang memerhatikannya tidak terbetik baginya bahawa perkataan ini berujung kepada kekuatan seperti ini. Bahawa tidak ada bagi para pendukungnya kemampuan untuk menentukannya dan mensahihkannya. Maka Syekh kata di sini, posisikanlah dirimu, wahai para ahli ilmu yang objektif, pada posisi pemutus antara dua orang perselisih ini. Itulah dia. Dia suruh kita letakkan diri kita tadi, maknanya pada posisi orang yang menjadi hakim lah. Nak buat keputusan ni, nak pegang pendapat mana ni. Itu saya kata gitu. Lalu putuskan antara keduanya dengan hujah lah. Jadi sekarang ni kita jadi hakim. Kita nak putuskan antara dua orang yang bertelagah, yang bertelingkah dengan pendapat tadi kan. Kita nak buat keputusan macam mana. Jadi keputusan kita adalah dengan hujah lah, dengan dalil.
bukan berdasarkan pada taklid serta perkataan si fulan ataupun si fulan. Itu maksudnya. Boleh habis tu. Kemudian kita sambung. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata waqtalafal qailuna bil hawlaini fi hadithi sahlatin hadha ala thalathati masalikin. Dia kata orang-orang yang berhujah, yang berkata bahawa maknanya yang mereka berhujah dengan hadis sahlah tu, hadis sahlah itu di atas 3 pendapat lah. 3 pendapat kita sini. Mereka yang membatasi penyusuan, mengharamkan pada 2 tahun, berbeza pendapat lah dalam menyikapi hadis sahlah menjadi 3 pandangan. 3 pendapat tu. Ahaduhuma, pendapat yang pertama ni, dia kata annahu mansukh, bahawa hadis itu telah dihapuskan. Inilah pandangan kebanyakan mereka. Wa hadha maslaku katsirin minhum. Maksudnya pandangan kebanyakan daripada mereka lah. Walam ya'tu ala an-nasakh bihujjatin siwa ad-da'wah. Mereka tidak mendatangkan hujah pun tentang dakwaan itu. Dia hanya semata-mata dakwaan, tidak ada dalil. Itu maksudnya. Mereka tidak mendatangkan dalil tentang penghapusan ini selain klaim semata. Kerana mereka mampu memastikan mana yang lebih dahulu antara hadis sahlah dengan hadis-hadis yang beranggapan yang dianggap bertentangan dengannya. Sekiranya lawan pendapat membalikkan klaim ini dan mengatakan hadis mereka yang dihapus oleh hadis sahlah nescaya akan sama dengan klaim ataupun dakwaan mereka. Itulah dia. Baik, mengenai perkataan mereka ni. Amma qawluhum innaha kanat fi awalil hijrah. Bahawa hukum ni berlaku pada awal hijrah. Ketika turun ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 5, Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim ud'uuhum liabaihim. Serulah mereka, panggillah mereka dengan berbinkan bapa-bapa mereka lah. Surah Al-Ahzab ayat 5. Dan juga riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Abi Hurairah juga selepas demikian itu. Dan jawapannya ada beberapa cara jawab lah. Jawapannya ada beberapa cara jawapan. Yang pertama, jawapan yang pertama tadi. Annahuma lam yusriha bisama'ihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bal lam yasma' minhu Ibn Abbas illa duna al-20 hadithan wasairuha 'an as-sahabati radhiyallahu anhum. Jadi mereka yang kita baca sini yang membatasi penyusuan, mengharamkan pada 2 tahun, berbeza dalam menyikapi hadis sahlah menjadi 3 pandangan lah. Khilaf lagi. Khilaf. Pertama, hadis ini telah dihapus hukumnya yang mansuh. Ini adalah pandangan kebanyakan mereka. Namun mereka tidak mendatangkan dalil tentang penghapusan ini selain klaim dakwaan semata. Kerana mereka mampu memastikan mana yang lebih dahulu antara hadis sahlah dengan hadis-hadis yang dianggap bertentangan dengannya. Sekiranya lawan pendapat mengembalikan klaim ini dan mengatakan hadis yang mereka hapus oleh hadis sahlah, nasihat akan sama dengan klaim mereka lah. Itulah dia. Ni yang yang pertama, masih lagi yang pertama kan. Itulah dia. Yang kedua, yang kedua, anna nisa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tahtaj wahidatun minhunna, bahawa isteri Nabi sallallahu tidak berhujah kan satu pun daripada mereka tidak mendatangkan dalil lah. Bal wala ghairuhum ala Aisyah radhiyallahu anha bidzalika, bahkan mereka tidak dapat menjawab hujah Aisyah tadilah. Tak dapat, walaupun daripada selain daripada lagi sekali bersama mereka tak dapat jawab hujah Aisyah kan.
Cumanya dia berkata hadis Salim tu khusus untuk Salim saja. Dan orang lain tak boleh kata dia. Ini majoriti lah, ini majoriti. Itu maksud dia. Yang ketiga dia kata di sini anna Aisyah radhiyallahu anha nafsaha rawat hadha wa hadha. Ya. Jadi yang kedua apa nama dia kata bahawa Aisyah radhiyallahu anha sendiri telah meriwayatkan kedua hadis yang dianggap bertentangan itu. Dia riwayat hadis itu dan dia juga riwayat hadis ini. Innamar radha'atu minal maja'ati. Dan hadis Sahlah binti Suhail juga. Sekiranya hadis Sahlah telah dihapus, berarti Aisyah radhiyallahu anha mengamal hadis yang telah dihapus dan meninggalkan hadis yang menghapusnya. Bahaya tuduhan tu. Atau tersembunyi baginya bahawa hadis Sahlah terjadi lebih dahulu padahal dia sendiri yang meriwayatkannya. Tentu saja kedua kemungkinan itu tertolak dan sangat jauh daripada kebenaran. Ini kemungkinan je. Ya, tertolak jauh dari kebenaran. Bahawa yang keempat, dia kata sini yang keempat, yang ketiga kan. Yang keempat ni hujah-hujah apa ni? Ya, hujah-hujah mereka, dakwaan mereka lah. Ya. Okey. Dia kata di sini yang keempat bahawa Aisyah radhiyallahu anha mengalami cubaan akibat masalah ini. Ayolah, ubtuliyat bil mas'alah, dengan perkara inilah. Masalah ni mana ada perkara. Wa kana ta'malu biha, dan dia beramal dengan hadis ni. Beramal dengan hadis ni. Bila Aisyah tu diuji dengan perkara begini, maksudnya kan ada hadis Nabi SAW kan masuk, tengok ada seorang lelaki dekat dalam rumah dia apa dekat Aisyah tu kan. Maka Aisyah kata ini suami saudara lelaki saya. Ini adalah saudara lelaki saya. Itu saudara sesusu. Maka Nabi SAW kata tengoklah kan apa nama orang yang masuk kepada kamu kan. Nabi kata innamar radha'atu minal maja'ati, nak dihitung susuan itu sebagai susu yang mengharamkan dia mesti daripada kenyang lah. Ini susu dalam keadaan dia tu lapar. Susu dalam keadaan dia lapar. Susu tu mengenyangkan dia. Sampai 5 kali lah kita kata khamsur radha'at tu kan. Itu maksud dia. Aisyah diuji macam tu lah ditulis sini kan. Dia tulis apa nama, dia telah dicoba, mengalami cobaan akibat masalah dan akibat perkara ini. Dalam bahasa Arab dia kata anna Aisyah radhiyallahu anha ubtuliyat bil mas'alah. Wa kana ta'malu biha wa tunadhiru 'alayha, dan dia beramal dengan hadis tu. Dan dia berdebat dengan guna hadis tu. Hadis Sahlah binti Suhail dengan hadis innama ar-radha'atu minal maja'ati maksudnya. Wa tad'u ilaiha sawahibatiha falaha biha mazidu i'tina'in. Jadi segala isteri-isteri Nabi pun dia panggil mereka, dia ajak mereka beramal dengan hadis ni. Beramal dengan hadis ni kan, sebab dia pun tak ada dalil. Dia pun hanya guna hujah macam akal tu. Fa kaifa yakunu hadha hukm mansukhan? Macam mana boleh jadi hukum ni mansukh sedangkan dia ada dalam agama? Kan? Jadi maknanya dia hukum tu termasuk, macam mana boleh jadi termasuk? Jadi sedangkan Aisyah tak tahu hukum tu masuk, pelik ke tak pelik? Pelik lah. Macam mana boleh terluput daripada diri Aisyah radhiyallahu anha? Kan? Jadi begitu juga para isteri Nabi yang lain radhiyallahu anhum. Seorang pun tidak mengingati satu hadis ini daripada kalangan mereka. Ini tak mungkin lah. Itu yang pertama. Al-maslakus sani, kan? Cara yang kedua lah. Kadang-kadang cara yang kedua. Annahu makhsusun bisalimin duna man adahu. Bahawa hadis itu hanya khusus bagi Salim, tidak orang selainnya. Okey, ini cara kedua lah. Wa hadha maslaku Ummi Salamah. Ini jalan yang ditempuh oleh Ummi Maslamah radhiyallahu Ummi Salamah radhiyallahu anha lah. Wa ma ma'aha, dan mereka yang bersama dengannya daripada isteri-isteri Nabi sallallahu. Wa man tabi'ahunna, dan mereka yang mengikuti pegangan ataupun pendapat mereka lah.
Ya. Wa hadzal maslaku aqwa mimma qablahu. Jadi pegangan ini, jalan ini lebih kuat daripada yang sebelumnya. Sebelumnya lemah. Okey. Fa inna ashabahu qalu mimma yubayyin ikhtisasahu bisalim anna fihi. Ya, anda kita di sinilah. Sebab para pendukung pandangan ini mengatakan bahawa di antara perkara yang menunjukkan kekhususannya bagi Salim, disebutkan padanya sahlah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini yang jadi khusus pada Salim sebab sahlah bertanya Nabi SAW. Setelah turunnya ayat hijab. Ayat hijab ni ayat mana? Ayat surah An-Nur dan surah Al-Ahzab lah. Dan surah An-Nur ayat Allah Ta'ala ayat 31. Panjang. Ayat 31 panjang. Ada waqul lil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna ila akhiri al-ayah. Ayat 31 daripada surah An-Nur. Surah An-Nur. Ada jelas ni maksudnya ni ayat. Maknanya satu lagi surah Al-Ahzab lah. Surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ni memang ayat hijab betul. Surah Al-Ahzab ni ayat hijab lah. Surah ayat 33 ayat 59. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Surah Al-Ahzab ayat 59. Itu maksud setelah turunnya ayat Ahzab ni. Di mana kandungannya tidak menghalalkan seorang perempuan menampakkan perhiasannya kecuali mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut. Tidak dikhususkan dari cakupan selain mereka kecuali berdasarkan dalil. Ini dia. Mereka juga berkata, perempuan apabila menyusui seseorang yang bukan mahramnya, berarti dia telah menampakkan perhiasannya kepada orang itu. Maka dia tidak boleh berdasarkan cakupan umum ayat. Maka kita ketahui perbuatan sahlah menampakkan perhiasannya kepada Salim merupakan kekhususan baginya. Ini pendapat ni. Ya. Mereka berkata apabila Rasulullah SAW memerintahkan suatu urusan kepada seseorang di antara umat ini atau membolehkan baginya sesuatu atau melarangnya melakukan sesuatu dan tidak ada dalam syariat perkara yang menentangnya, maka hal itu berlaku pula bagi orang lain di antara umat ini. Ya? Selama tidak disebutkan pengkhususan baginya. Kalau sebut khusus baginya, habis ya. Lain tak dapatlah. Atau melarang mereka melakukan sesuatu. Lalu beliau memerintahkan seseorang daripada umat ini menyelisihi apa yang diperintahkan kepada manusia. Atau beliau SAW membolehkan padanya apa yang dilarang bagi manusia umumnya. Takkan macam tu kot. Maka hal ini berlaku khusus bagi orang itu. Kalau ada. Pada kondisi ini tidaklah kita katakan bahawa perintah beliau pada satu orang adalah perintah bagi semua orang. Kenapa? Kerana khusus bagi seseorang tu. Kerana kita berkonsekuensi pengguguran terhadap urusan terdahulu. Bahkan kita katakan ia khusus bagi satu orang itu. Agar nas-nas dapat dipadukan dan dikompromikan. Kita kena kompromikan. Kena serasikan nas-nas dan riwayat-riwayat ni. Nak terima ni, nak tolak ni, tak kena cek, kena baca dulu. Itulah dia. Kemudian pada kondisi ini, pada keadaan inilah hal ini, tidaklah kita katakan bahawa perintah beliau kepada satu orang adalah perintah bagi semua. Dan penghalalan bagi satu orang merupakan penghalalan bagi semua. Kerana berkonsekuensi pengguguran terhadap urusan terdahulu. Bahkan kita katakan ia khusus bagi satu orang itu
agar nas-nas dapat dipadukan dan dikompromikan, serta tidak bertentangan antara satu nas dengan nas lainnya. Allah Ta'ala telah mengharamkan dalam kitabnya bagi perempuan menampakkan perhiasannya kepada selain mahramnya. Lalu Rasulullah SAW membolehkan bagi Sahlah menampakkan perhiasannya kepada Salim. Padahal dipastikan Salim bukan mahram bagi Sahlah pada saat menampakkan perhiasan tu. Maka dikategorikan hal itu sebagai keringanan khusus bagi Salim. Ini yang dia jawab gitulah. Dikecualikan daripada cakupan umum pengharaman dan kita tidak mengatakan hukumnya berlaku umum. Kerana konsekuensinya membatalkan hukum ayat tersebut. Dia berkatanya khusus bagi Salim. Jangan dia berkata. Tapi yang rajihnya termasuk sekali lah. Siapa pun. Dewasa mana pun yang berlaku macam tu kat dia, maka jadi sekali. Mereka berkata menjadi keharusan menempuh cara ini. Okey. Kerana bila kita tidak menempuhnya, kita tidak mengikutinya, nescaya menjadi konsekuensi bagi kita dua hal yang tidak mungkin dihindari lah. Sama ada yang ini, sama ada yang ini dia berlaku. Entah kita mengatakan hadis ini telah dihapus oleh hadis-hadis yang menunjukkan berpegang pada usia kecil dalam hal pengharaman, atau mengatakan hadis ini menghapuskan hadis-hadis tersebut, padahal tak ada jalan untuk menempuh salah satu di antaranya, kerana tidak diketahui bahawa mana yang lebih dahulu dan satu misi, dan tidak ada pertentangan tegas dari sisi lain. Serta adanya peluang mengamalkan hadis seluruhnya. Dah dia. Okey. Sedangkan hadis lain berlaku umum untuk selain Salim. Untuk selain Salim hadis umum, tapi pada Salim hadis khusus. Mestinya tidak terjadi pertentangan, tidak pula saling menghapus satu sama lain. Bahkan diamalkan keseluruhannya. Sebab apa? Sebab dia kata, kerana jika kita memahami hadis Sahlah untuk keringanan khusus, sedangkan hadis-hadis lain berlaku umum untuk selain Salim, mestinya tidak terjadi pertentangan, tidak pula saling menghapus satu sama lain, bahkan diamalkan keseluruhannya. Itulah dia. Mereka berkata, apabila Nabi SAW telah menjelaskan bahawa penyesuaian hanya terjadi pada masa 2 tahun. Dia berkata. Penyesuaian ini berkata terjadi hanya 2 tahun. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad bayyana anna ar-radha'a innama yakunu fil hawlaini wa annahu innama yakunu fil sudai, dan dia tu masalah dia mesti daripada payudara tadi, daripada buah dada wanita tadi. Mana mesti dia kata. Ni kefahaman dia lah. Qalu mereka berkata. Wa innama yakunu qabla al-fitam. Ia berlaku sebelum penyapihan. Sebelum 2 tahun. Kana dhalika ma yadullu ala anna hadith as-Sahlah ala al-khusus. Dia berkata maka demikian itu menunjukkan bahawa hadis Sahlah ni khusus lah. Sawa'un taqaddama atau ta'akhir, tak kisahlah dia dulu berlaku ke, kemudian berlaku ke. Gitu. Dia khusus, dia berkata. Fala yanhasiru bayanul khusus fi qawlihi hadha. Dia kata, maka dia kata sini, la yanhasir, tidak terbatas lah. Tidak terbatas pada ucapan untuk ini saja, hingga menjadikannya sebagai satu-satu jalan. Tidak jalan yang lain. Tidaklah macam tu. Mereka berkata lagi, mereka menyebutkan pendapat ni lah. Wa amma tafsir hadis innama ar-radha'atu min al-maja'ati, hanya saja tafsir uraian hadis Nabi kata hanya saja ar-radha'ah, susuan yang dihitung itu adalah daripada lapar. Dia lapar tu memang dia minum susu tadi sebagai mengenyangkan perut dia. Bima dzakartumuhu, dengan apa yang kamu telah sebutkanlah. Fafi ghayatil bu'di min al-lafz, maka dia amat jauh lah
Kan amat jauh daripada lafaz ni. Ghayatul bu'di min al-lafzi. Lafaz ni sangat jauh lah daripada kata. Ya, itu maksudnya. La tatabadaru ilaihi afhamul mukhatabin. Jadi orang yang diucapkan kepada dia ucapan tersebut, dia tak dapat nak faham ni. Dia tak dapat nak faham kita di sini lah. La tatabadaru ilaihi afhamul mukhatabin. Balil qawlu fi ma'nahu ma qalahu Abu Ubaidah wan nas. Dia kata, dan tidak juga terbetik dalam pemahaman orang-orang yang ditujukan padanya pembicaraan itu. Bahkan maknanya adalah apa yang dikatakan Abu Ubaid dan ulama lainnya. Abu Ubaid berkata sabdanya, Nabi SAW sabdalah, innama ar-radha'atu min al-maja'ah. Hanya asanya susuan itu dikira dengan lapar lah, dengan kelaparan tadi. Maksudnya adalah orang yang jika lapar, maka makanan itu mengenyangkannya. Makanan untuk mengenyangkannya adalah air susu. Orang seperti itu hanyalah bayi yang menyusui. Adapun orang yang mengenyangkannya, makanan dan setiap penyusuannya tidak dianggap sebagai penyusuan. Begitu pula, sebab dia maksudnya dia makan macam-macam. Dah sapih, dah potong susu lah. Begitu pula makna hadis hanya saja penyusuan pada 2 tahun sebelum penyapian. Itulah dia. Nabi kata innamar radha'atu minal maja'ati. Kemudian Abu Ubaid berkata sabdanya, hanya saja penyusuan dikarenakan kelaparan. Maksudnya adalah orang yang jika lapar, maka makanan untuk mengenyangkannya adalah air susu. Orang seperti ini hanyalah bayi yang menyusui. Adapun orang yang mengenyangkannya makanan, nescaya penyusuannya tidak dianggap sebagai penyusuan. Ini pendapat ni. Begitu pula makna hadis hanya saja penyusuan pada 2 tahun sebelum penyapian. Inilah penafsiran Abu Ubaid dan manusia lainnya. Ini pula yang ditangkap oleh pemahaman daripada hadis tersebut. Bila kita baca hadis, memang kita fahamnya itulah. Kalaupun memiliki 2 makna yang sama kekuatan, nescaya makna ini lebih utama kerana dukungan hadis-hadis lain, penyingkapan maknanya serta penjelasannya. Itulah dia, huraian dia. Baik, seterusnya dia kata, okey, jangan tunjuk tafsiran dia kata, tafsiran tadi. Qalu wa amma tafsiru hadis innama ar-radha'ah. Di antara perkara menunjukkan tafsiran selainnya adalah keliru dan tidak benar. Jika maksudnya adalah penyusuan orang dewasa, bahawa lafaz kelaparan hanya menunjukkan makna penyusuan anak kecil, maka ia menetapkan penyusuan orang kelaparan dan menafikan selainnya sudah diketahui secara meyakinkan. Maksudnya adalah lapar susu, dia lapar susu, susu. Bukan lapar roti dan daging. Sebuah makna terakhir ini tidak terbetik di benak yang mengucapkan lafaz itu dan tidak pula di benak pendengarnya. Itulah dia. Sekiranya kita menjadikan hukum penyusuan bersifat umum, nescaya tidak tersisa bagi kita apa yang menafikan dan menetapkan. Redaksi hadis tu, maksudnya sini lafaz hadis tu lah. Lafaz hadis tu kan. Dia perenggan ni panjang ni perenggan ni. Lafzu. Okey. Tengok. Innama ar-radha'atu minal maja'ati, hanya saja susuan itu dikira masa lapar lah. Itu. Maka ini semakin memperjelas maksud. Maksud dia jadi jelas lah. Dia kata bahawa yang mengharamkan pernikahan hanyalah penyusuan yang dikarenakan kelaparan terhadap air susu perempuan tu. Dia dahaga, dia lapar, dia minum tu dia kenyang. Sebab redaksi lafaz lah, riwayat.
menempati posisi seperti pernyataan tegas perubahan wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, serta rasa tidak senangnya terhadap laki-laki dan sabdanya, perhatikan siapa saudara-saudara kamu. Nabi dah tengok kan, dekat dia susu sikit-sikit itu tak jadi masalah, tak jadi apa susu lagi. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata perhatikan siapa saudara-saudara kamulah, yang masuk pada kamu tadi. Unzurna man ikhwanukunna, kata Nabi SAW. Sebab apa Nabi kata? Innama huwa tahaffuz litahaffuzi fi radha'ah, untuk memelihara lah pada susuan itu. Wa annaha la tuharrimu kulla waqtin, wa tidak mengharamkan setiap masalah. Kan? Dia hanya waktu itu, tidak waktu lain. Dengan lafaz kata Nabi SAW, minal maja'ah, daripada kelaparan itulah. Ini adalah maknanya dia panggil duddul bayan lah, penjelasan sebaliknya yang Nabi SAW berada di atasnya. Kemudian dia kata mengenai perkataan kamu. Perkataan kamu tu apa dia? Innama radha'atu minal maja'ati lah. Sungguh penyusuan menghilangkan rasa lapar daripada orang dewasa, sebagaimana menghilangkan rasa lapar daripada anak kecil. Hadis tu. Kat mana? La tuharrim kulla waqtin. Inilah dia. Inma huwa litahaffuz fi ar-radha'ah wa annaha la tuharrimu kulla waqtin lah. Wa innama tuharrimu waqtan duna waqtin. Dia kata. Sesungguhnya untuk kehati-hatian, untuk berhati-hatilah, dia kata, dalam masalah penyusuan ni. Dan bahawa penyusuan tidak diharamkan setiap waktu. Bahkan ia mengharamkan pada sebagian waktu dan tidak mengharamkan di waktu lainnya. Tidak seorang pun memahami daripada perkataan ini bahawa penyusuan itu hanyalah yang jumlahnya 5 kali. Lalu mengungkapkan makna ini dengan perkataannya, dikarenakan kelaparan. Sungguh ini bertentangan dengan penjelasan yang dimaksudkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksud itu. Dia kata. Okey. Kemudian wa qaulukum, dan perkataan kamu. Sungguh penyusuan menghilangkan rasa lapar daripada orang dewasa, sebagaimana menghilangkan rasa lapar daripada anak kecil, adalah perkataan batil, kan? Perkataan kamu. Ini mereka yang nak menjawab lah, mereka yang tak terima tadi kan. Ini adalah perkataan batil. Tak pernah diketahui seorang berjenggot dikenyangkan penyusuan perempuan dan menghilangkan lapar darinya. Tak pernah jumpa pun, dia kata. Itulah dia. Berbeza dengan anak kecil yang tidak mempunyai satu pengganti air. Pengganti air susu ibu. Pada dasarnya anak kecil tidaklah lapar terhadap air susu. Perkara yang memperjelas bahawa beliau SAW tidak masukkan hakikat lapar, akan tapi dimaksudlah tempat dan waktu yang sering terjadi hal itu. Dan tidak diragukan ia adalah masalah kecil. Ia adalah masa kecil, masa baby lah. Masa baby sebelum 2 tahun tu. Jika kamu enggan kecuali makna zahirnya, kamu nak juga, kalau kamu nak juga makna zahir itu, kata dia, bahawa yang beliau SAW kehendaki adalah hakikatnya, maka menjadi konsekuensi bagi kamu untuk tidak mengharamkan penyusuan orang dewasa, kecuali bila dia menyusu dalam keadaan lapar. Sekiranya dia menyusu dalam keadaan kenyang, nasihat tidak memberi pengaruh sedikit pun. Dia nak jadi mahram tu, dia kalau hak dewasa tu pun, mana dia kena minum dalam keadaan dia tu lapar. Bila dia kenyang, tak ada iktibar. Tak ada ambil kira. Itulah dia. Tak memberi pengaruh sedikit pun. Kemudian dia kata sini tentang hadis tirai yang terpelihara. Maksud tirai terpelihara ni hadis apa? Hadis Aisyah tadi, yang ada orang lelaki masuk di rumah dia tadi, yang dia kata ini saudara saya tu kan. Saudara susu tu. Itulah dia. Itu amma hadithu sitril masun wal hurmatul azimatu wal himal mani'
faradiyallahu an ummil mu'minin. Dia kata, adapun tentang hadis tirai yang terpelihara, kehormatan yang agung dan penjagaan yang kukuh, maka Allah Ta'ala meredai ummul mu'minin dalam hal itu. Namun meski beliau radhiyallahu anha berpendapat penyusuan ini bisa menetapkan pengharaman pernikahan, tetapi isteri-isteri Nabi yang lain menyelisihinya dalam hal itu, dan mereka tidak melihat sangkut paut antara tirai yang terpelihara dan penjagaan yang kukuh dalam masalah ini. Kerana ia adalah perkara ijtihad, ikut keluasan seseorang lah. Ikut keluasan ilmu seseorang. Itu dia. Salah satu di antara dua pihak mendapatkan satu pahala. Maknanya dua-dua dapat pahala lah. Kan, ya, tepat tu, maknanya paling tepat tu, dia akan dapat 2 kali pahala lah. Yang tepat tu kan. Yang salah tu dia dapat 1 pahala. Ijtihad. Sedangkan pihak lainnya mendapatkan 2 pahala. Pihak saling berbahagia. Di antara keduanya mendapatkan 2 pahala adalah yang sesuai hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada perkara ini. Baik yang membolehkan seseorang masuk ke tirai terpelihara dengan sebab tirai terpelihara ni faham kan? Hadis Aisyah di rumah tadi. Tak mungkin dia akan buka tirai bagi orang lain masuk di rumah Nabi SAW. Tak mungkin. Melainkan dia adalah saudara dia. Itu maksudnya seorang masuk tirai tadi. Terpelihara dengan sebab penyusuan ini maupun yang tidak membolehkannya. Sama-sama beruntung mendapatkan pahala. Jadi dua-dua pihak ni akan dapat pahala. Masing-masing ada argumentasi dia, ada hujah dia. Dia dengan hujah dia silakan, ni dengan hujah dia silakan. Dua-dua dapat pahala. Cumanya kalau yang lebih dekat dengan kebenaran tu dia dapat pahala lebih lah. Beristihad dalam rangka keredaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta menerapkan hukumnya. Keduanya memiliki panutan berupa doa. Bukan doa. Kan? Panutan ni ikutanlah bagi 2 nabi yang mulia iaitu Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, di mana Allah Taala memuji keduanya masing-masing memiliki hikmah dan hukum. Lalu salah satunya dikhususkan pujian berupa pemahaman memberi keputusan. Itulah dia. Jadi faslun maksudnya kan? Satu fasal lah. Tajuk lain. Wa amma raddukum li hadits Ummi Salamah fata'assufun baridun. InsyaAllah kita sambung lagi lah bacaan ni. Kan? Masih lagi dalam bab radha'ah lah, susuan. Ya, lepas tu tinggal kalau tengok lebih kurang dalam 3 buku surat lagi masuk tajuk lain lah. Penyebutan hukum beliau SAW tentang iddah. Iddah, wanita iddah ni. Macam mana hukum iddah tu. Habis bab susuan ni lah. Lebih kurang dalam 3 page lagi. Itulah dia, insyaAllah ta'ala kita sambung lagi lah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.